tak nampak, orang dah pijak Masjid Haram. Dan bisikan sebelah orang yang sedang menangis esak-esak. Orang sedang melihat Kaabah. Bagi yang tak nampak, sebelah depan orang adalah Kaabah. Okey, Bapa. Okey, undur. 1, 2, 3. Undur. Ramai sangat inquiry nak pergi dengan aku dekat Mekah ni untuk buat umrah 8050 insyaAllah 19 hari bulan Julai ni. Jom. Lepas waktu haji bermulalah musim umrah. Buat yang dah biasa pergi ke umrah, dia tahulah bulan-bulan berapa yang tak ramai orang. Jadi bulan 7 lepas waktu haji memang tak ramai orang. Okey, ni perkara jarang berlaku dalam Hafiz Travel. Sekarang ni untuk bulan Julai 19 hari bulan 7 aku sendiri yang bawa untuk datang ke Mekah dengan Madinah ni insyaAllah. Jadi siapa-siapa yang nak pergi ke umrah pada bulan Julai 19 hari bulan, bolehlah ikut aku sama-sama. Aku bawa korang pergi ke umrah insyaAllah kat Mekah dengan dekat Madinah. Untuk penerbangan naik Saudi Arabia direct daripada LIA sampai ke Jeddah. Package bersama Jalil Razak ni dia full board, makan satu hari 3 kali, makan sarapan, makan tengah hari dengan makan malam. Untuk hotel pula dekat Mekah, kita duduk dekat Sunul Ajiat 400 meter daripada Masjidil Haram. Kemudian kita duduk dekat Madinah, duduk dekat Imam Royal 150 meter. Sekejap je dah sampai. Malam ni dah nak flight, dandan sakit gigi pula. Terpaksa singgah kat klinik gigi dulu sebelum flight. Nampak orang dah pijak Masjid Haram. Penat ke? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillah, ya Allahu akbar. Tawaf yang terakhir tuan-tuan. Sekarang antara kami semua dengan Allah. Nampak Kaabah dan itulah untuk Kaabah sampai hari ini. Alhamdulillah, tahun ni dapat pergi umrah. Saya tumpang rezeki saudara apa tak kenal lagi dengan Jalil Razak. Mengatakan tak nak terima. Ikut ni lah. Ni masa musim bulan 12 ni hijau semua ni bang. Oh ya. Ya. Saya percaya Ustaz jauh lagi. Betul lah. Rezeki yang banyak, diberi kesihatan yang baik, jadi anak soleh. Masya-Allah. Tahniah. Insya-Allah kita jumpa nanti kat airport. Assalamualaikum. Hilangkan perasaan rasa penat sebab kita belum tahu, belum mungkin ada nafas lagi untuk sampai dekat sini akan datang. Alhamdulillah dah selesai. Kita sambung tidur.